Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Masih ingat lagi hasil gaharu yang pertama adalah daripada teras gaharu. Kita sambung yang kedua. Yang kedua hasil gaharu adalah minyak pati gaharu 100% asli. Itulah hasil gaharu yang kedua. Yang paling dikehendaki dalam pasaran adalah minyak pati gaharu 100%. Kita saksikan macam mana rupa minyak gaharu. Okey, kita lihat video ni. Video ni menunjukkan minyak pati gaharu yang 100% asli ya, pure 100% ni. Maksudnya kita sendiri yang okey. Cerita je panjang. Okey, tapi kita pendekkan. Kita bermula daripada pokok gaharu yang ditanam, kita akan inokulasikan pokok gaharu tersebut. Di dalam tempoh minima 6 bulan hingga ke 2 tahun, kita boleh ambil gaharu, pokok gaharu tersebut untuk dihasilkan minyak. Okay. Tapi sekiranya memerlukan teras, ia perlu pada tempoh 2 tahun. Okay. Proses sebenar bermula dengan kita tebang pokok gaharu yang telah diinokulasi tadi. Kemudiannya kita bawa ke kilang, dan di kilang tersebut kita akan hancurkan menjadi seperti serbuk gergaji tersebut, macam serbuk gergaji. Kemudian kita akan rendam, dan seterusnya kita akan masak dan suling untuk kita dapatkan minyak pati gaharu. Okey, hasilnya seperti di atas. Okey, seperti video di atas kita lihat. Warna bergantung kepada kayu. Kayu dia tak semestinya satu warna. Seperti yang minyak yang pertama ni, boleh lihat warnanya adalah hitam kehijauan. Maksud dia ada warna kehijauan sikit. Ada yang berwarna perang, macam coklat-coklat sikit ya, macam warna minyak yang biasa. Okey, warna bergantung tapi kualiti dia, memang aroma dia hampir sama kalau daripada spesies yang sama. Okey, saya dapat ilmu kali ni. Okey, jangan lupa like dan share. Okey, assalamualaikum.